Buku ni berapa dah terjual Ustaz? Buku ni total kalau kita nak kata dalam 60,000. Yo, buku ni 60,000. 60,000 naskah. Daripada freehand jadi pakai tudung Yalah, alhamdulillah. InsyaAllah. Yang membantu ramai wanita, alhamdulillah. Okay, lain macam Apa yang bezakan buku ni dengan buku lain? Padahal tulis solehah je kat depan. Tajuk seketul kan. Ha. Solehan. Sebab perbezaan dia paling penting adalah daripada wanita kepada wanita. Dia touch sahabat ke sahabat, bukan judging, bukan nak menghukum, bukan bagi tahu hukum Allah macam ni kau kena tinggalkan. Kalau kau tak buat, kau masuk neraka. Dia kawan ke kawan. Dia bukan fakta, dia bukan bagi data, bagi hujah ni khilaf apa, tak. Dia borak, awak jangan risau, awak teruskan kuat. Awak lemah, awak kembali kuat balik. Sebab tu dia share kat sini, wanita-wanita soleh, semua isteri Nabi ada dalam ni. Kisah-kisah diorang ni. Kisah isteri Nabi. Untuk diorang ambil inspirasi macam mana aku nak jadi isteri yang solehah, anak yang solehah. Ada kisah Fatimah dalam ni. So lagi mudah lah dia nak jadi solehah macam ni. Yes. Dia ada contoh terus. Contoh terus. Lebih pada 30 wanita soleh dalam Quran, dalam hadis, wanita zaman Nabi. Semua ada dalam. Memang memudahkan.